Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Harap-harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Lama kan saya dah tak buat konten kan. Yelah sebab setiap hari macam Isnin sampai Jumaat saya akan buat live bersama dengan Abang Aidil, bersama dengan Anas kan. Isnin sampai Jumaat, kadang-kadang Isnin sampai Rabu kan. Lepas tu tak ada masa nak buat video kan. Tapi insyaAllah lepas ni saya akan cuba untuk buat konten setiap hari berkenaan dengan topik-topik panas. Setiap hari maklumlah kan. Dah apa ni, pada zaman Madani ni kan, kita telah dihidangkan banyak topik-topik yang kelakar. Topik-topik Maharaja Lawak, sekarang ni kita tak payah nak tengok Maharaja Lawak Mega ataupun apa-apa cerita komedi sebab kita dah dihidangkan lawak-lawak dan topik-topik yang kelakar setiap hari. Hari ni sebenarnya saya nak bercakap sikit tentang isu di mana kan Menteri Komunikasi kita yang bukan main lagi menawarkan bantuan untuk mengawal selia media sosial di Indonesia. Okey. Sebelum kita sambung kita punya perbincangan pada hari ini, jangan lupa kepada sesiapa yang mahu dapatkan teh moringa dari Malaya kita, promosi 2 pack RM30 masih berjalan ya. Jadi kalau sesiapa yang mahu untuk mendapatkan kita punya teh moringa pada harga promosi, sebab normally kita jual teh moringa kita pada satu pack dalam harga RM25, sekarang RM27 kan. So sekarang ni kita tengah buat promosi, boleh klik beg putih di bawah ya. Okey, kita sambung macam ni. Pada 31 Mei 2025 yang lalu, boleh tengok portal berita harian yang bertajuk Malaysia tawar bantuan kawal sosial media di Indonesia sempena mesyuarat Menteri Asia Pasifik Telekomuniti 2025 di Tokyo. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata menerusi perbincangan dua hala bersama Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Mutya Viada Hafid, kedua-dua pihak bersetuju mengeratkan lagi hubungan bernama antara dalam penyampaian berita. Ada beberapa perkara yang Fahmi Fadzil kata dan salah satunya ialah perbincangan dengan Menteri Mutya banyak berlegar di sekitar usaha kita mengeratkan hubungan antara bernama dan antara dua agensi berita yang tersohor dan sangat penting bagi kedua-dua negara. Apa yang boleh kita lakukan ialah meningkatkan hubungan melalui organisasi Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia yang merapatkan silaturahim di antara organisasi media Malaysia dan Indonesia katanya. Okey. Fahmi berkata Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia dalam beberapa perkara termasuklah aspek kawal selia media sosial di negara itu. Beliau berkata perbincangan dengan Mutya turut menyentuh pelbagai aspek penting dalam kerjasama dua hala, terutamanya komunikasi, media, infrastruktur digital selari dengan landscape maklumat masa kini yang kian mencabar dan saling bergantung di peringkat serantau. Itu kata Fahmi Fadzil. So dekat sini Fahmi pun ada cakap, dia kata Menteri Mutya maklumkan memang Indonesia berdepan dengan keadaan yang rumit dan meruncing, terutamanya melibatkan isu judi dalam talian yang banyak diiklankan melalui platform media sosial yang membarah dan perlu beberapa tindakan tegas. Okey. Dan ayat terakhir dia, saya melihat ada beberapa pengalaman kita. Ini yang Fahmi cakap dia kata saya melihat ada beberapa pengalaman kita dalam melaksanakan kerangka kawal selia, boleh kita sampaikan juga keupayaan dan halangan ataupun cabaran dalam pelaksanaannya kepada pihak Indonesia. Okey. Sebenarnya macam ni lah kan. Nak tahu tak kenapa Fahmi menawarkan diri untuk membantu Indonesia mengawal social media? Okey. Antara sebabnya ialah pada 18 Februari 2025 ada satu berita harian SG kan, boleh cek tajuk di portal berita. Dekat sini mahasiswa tuntut perubahan melalui gelombang protes Indonesia Gelap. Sebenarnya kerajaan Indonesia ni pemerintah Indonesia ni dia sudah tidak dapat kawal mereka punya naratif di social media. Lepas tu ada banyak tau dekat NST pun ada, dia tulis dekat sini Dark Indonesia protest erupt nationwide with students taking to the streets. Indonesia Gelap,
dekat sini dia kata a public fear over overseas country apa semua kan. Sebab dekat sini, protes Indonesia Gelap ni sebenarnya menggariskan ketakutan orang ramai yang semakin meningkat terhadap kecengkaman ketat elit terhadap dasar negara kan. Jadi untuk mengelakkan Indonesia daripada terus terjerumus ke dalam perangkap tawanan negara, langkah pertama dan terpenting ialah memperkukuhkan ketelusan dan accountability dalam tadbir urus. Ada lagi berita pada 21 Februari 2025. Kenapa Fahmi Fadzil ni tiba-tiba dia nak offer servis dia kepada Indonesia kan? Dia ada hashtag. So tadi saya cakap hashtag Indonesia Gelap. Kemudian dia ada hashtag kabur aja dulu. Between staying and living, kabur aja dulu as a generation's call to escape. Australia Indonesia Youth Association dia kata kan. So lepas tu ada lagi satu hashtag Indonesia tidak baik-baik saja kan. Sebab sebelum ni, lepas tu dia kata yang berita 21 Mac 2025, tanda ekonomi RI sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak lah, boleh search dekat social media kan. Sebab sebelum ni, pada pemerintahan Prabowo, Prabowo menggunakan perkhidmatan influencer tau. Social media, influencer social media yang diberi jawatan dan dibayar mahal untuk menyebarkan propaganda dalam menjawab tuduhan di social media. Tapi tetap juga tidak berkesan. Jadi oleh sebab itu kan Fahmi Fadzil dengan ataupun kerajaan Madani dengan baik hatinya menghulurkan bantuan untuk mengawal selia sosial media Indonesia. Okey, apa akan jadi dengan sosial media Indonesia jika Fahmi menawarkan bantuan untuk mengawal sosial media Indonesia kan? Sudah tentu pemimpin Indonesia akan semakin dibenci oleh rakyat seperti yang telah terjadi dekat Malaysia. Sebab apa tahu? Sebab suara rakyat akan dibungkam teruk. Tengok apa jadi dengan Malaysia. Tengok apa jadi dengan rakyat yang bersuara tentang isu-isu politik, tentang isu-isu tentang mempertikaikan tentang dasar dan polisi yang kerajaan Madani buat. Apa sudah jadi? Semuanya dibungkam. Semuanya orang kata shadow ban. Kalau tak shadow ban, dia akan delete account. Kan? So, kalau benda ni terjadi dekat Indonesia, so rakyat Indonesia akan menjadi lebih marah. Jadi kita tahulah apa yang akan jadi seterusnya kan. Sebab rakyat Indonesia ni kalau dia memang sangat ekstrim orang cakap kan. Kalau kita imbas kembali dulu semasa Fahmi Fadzil menjadi pembangkang kan. Bagaimana dulu Fahmi ni dia seorang pejuang kebebasan bersuara. Dia kata kerajaan pada ketika itu, kerajaan Barisan Nasional seolah-olah membungkam suara rakyat lah apa semua, tak ada kebebasan bersuara lah kan. Tapi bila Fahmi sendiri sudah memegang jawatan sebagai Menteri Komunikasi, semuanya ayat-ayat dia, orang kata perjuangan kebebasan bersuara semuanya hilang. Seolah-olah masa dia jadi pembangkang dulu dia tak pernah menyuarakan ataupun dia tak pernah membawa isu kebebasan bersuara ni. Dan saya faham kenapa kerajaan Madani membungkam suara rakyat. Sebab apa tahu? Sebab mereka tahu yang rakyat sekarang semakin hari semakin marah dengan kerajaan dan pemimpin Madani atas dasar dan polisi mereka yang semakin hari semakin menyusahkan rakyat. Saya rasa kita boleh nampak di social media yang mana orang yang dulunya tak pernah bersuara sekarang ni dah bersuara. Orang yang dahulu kalanya tak pernah bising sekarang ni dah mula bising. Kalau dulu kita selalu nampak macam usahawan dekat social media apa semua kan, mereka tak nak campur tentang isu-isu politik. Tapi kita boleh nampak sekarang ni teruknya dasar-dasar dan polisi yang kerajaan buat, sehingga dia punya kesan tu sangat terasa di kalangan usahawan. Jadi, realitinya kerajaan Madani sebenarnya sekarang ni mereka tidak takut dengan pemimpin pembangkang. Yang Madani takut sekarang ni ialah suara rakyat. Sebab rakyat nak takut dengan siapa? Rakyat hidup cari makan dengan sendiri. Buat apa rakyat nak takut dengan pemimpin? Sepatutnya pemimpin yang kena takut dengan rakyat. Sebab setiap kali pilihan raya kan, pemimpin akan merayu kepada rakyat supaya mengundi mereka. Betul tak? Kan? Supaya mengundi mereka. Buat apa rakyat nak takut dengan pemimpin? Sepatutnya pemimpin yang takut dengan rakyat. Pemimpin yang kena ambil hati rakyat. Oh, setiap kali bila PRU kan,
Semua dok turun pergi pasar pun sanggup, pergi pasar tani pun sanggup, pergi pasar ikan pun sanggup lah. Orang kata demi kerana satu undi. Tapi bila dah pegang jawatan sebagai menteri, polisi yang dibuat semuanya menyusahkan rakyat. Dan sekarang ni kerajaan tahu rakyat dah semakin marah. Mereka juga tahu suara rakyat, baik yang ada jawatan dalam parti ataupun yang tak ada jawatan dalam parti, semuanya dah mula. Yang tak ada jawatan dalam parti ni dalam kategori non-partisan ataupun atas pagar lah. Rata-rata diorang ni menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap Kerajaan Madani. Sebab apa? Tapi bila dah semakin susah, dah semakin orang kata dah semakin tertekan. Kalau kita tengok dekat sini kan, yelah inflasi kita 1.9%, tapi kenapa rakyat semakin hidup susah kan? Itu yang sangat-sangat pelik. Kalau kawan-kawan nak tahu yang terbaru dalam Akta Keselamatan dalam Talian 2024, ini saya nak cakap ini saya nak cakap betul-betul. Yang terbaru dalam Akta Keselamatan dalam Talian 2024 yang baru digazetkan, SKMM atau MCMC akan ada kuasa untuk mengambil data tanpa perlu waran dari mahkamah. Maksudnya di sini pihak SKMM ataupun MCMC berhak untuk mengambil peralatan, peralatan macam handphone ke, kamera ke, dan yang lain-lain lah. Termasuklah data peribadi tentang mana-mana individu dari platform social media. Contoh, kalau kita maksudnya SKMM ni dia boleh ambil data kita daripada Facebook, daripada Google, daripada mana-mana lah, daripada apps, daripada Instagram, daripada thread, dia boleh ambil tanpa waran dari mahkamah. Mengikut apa yang telah dinyatakan oleh Azalina Osman, akan ada majlis bersama jawatan kuasa dalam talian yang mana mereka ini yang akan bermesyuarat untuk menentukan apakah konten yang diklasifikasikan sebagai kemudaratan dalam talian. Tengok betapa kelakarnya Kerajaan Madani sekarang, betapa takutnya Kerajaan Madani sekarang dengan rakyat, sampai diorang buat macam-macam aturan baru yang kononnya untuk mengawal selia orang kata keselamatan dalam talian lah, apa benda lah kan. Tapi itu adalah alasan dia untuk membungkam suara rakyat. Macam-macam akta yang kita ada, contohnya macam ni lah, Akta Keselamatan dalam Talian 2024. Tiba-tiba tak perlu waran boleh ambil kita punya handphone, boleh ambil kita punya data tanpa kebenaran kita. Rasa-rasa kita selamat tak? Kan? Mentang-mentang dia sebagai kerajaan, dia boleh buat apa saja. So inilah dia inilah dia contoh kerajaan hipokrit dan munafik yang telah menyalahgunakan kuasa apabila mereka memegang jawatan. Apabila mereka ada kuasa, mereka terus gunakan kuasa, gunakan jawatan untuk mencengkam suara-suara rakyat ni. Maksudnya sekarang ni rakyat ni tak boleh bersuara langsung, tak boleh nak bersuara langsung. Nak tegur pun tak boleh, semua pun tak boleh. Sebab apa? Semuanya akan dicengkam. So jangan lupa tinggalkan komen anda, like dan subscribe SAO Official. Okey?